Bayangkan kita sedang menonton siaran langsung jualan di aplikasi TikTok. Host jualan rancak mempromosikan produk mereka. Manakala penonton pula aktif bertanyakan soalan dan meninggalkan komen di ruangan sembang. Dalam suasana yang pantas dan interaktif ini, pelbagai bentuk komunikasi berlaku setiap saat. Namun, di sebalik interaksi tersebut, timbul satu persoalan yang menarik untuk diteliti, iaitu adakah komunikasi yang berlaku sentiasa menepati aspek kesantunan berbahasa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada era digital masa kini, media sosial bukan lagi sekadar medium untuk berkomunikasi, malah turut menjadi platform perniagaan yang semakin popular. Melalui TikTok Live, peniaga dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan sambil mempromosikan produk mereka. Jadi, dalam situasi ini, cara berbahasa yang digunakan oleh hos jualan memainkan peranan yang sangat penting. Maka, kesantunan berbahasa bukan sahaja membantu mewujudkan komunikasi yang harmoni, malah turut mencerminkan kepribadian seseorang ketika berinteraksi. Menurut Awang Seharian 2007, kesantunan bahasa merujuk kepada pematuhan terhadap peraturan bahasa dalam masyarakat. Selain itu, Leach 1983 menyatakan bahawa kesantunan berbahasa dapat membantu mewujudkan komunikasi yang harmoni dan mengurangkan konflik dalam interaksi sosial. Dalam perspektif Islam pula, kesantunan berbahasa amat dititik beratkan. Oleh itu, umat Islam dituntut untuk menjaga tutur kata dan mengelakkan penggunaan perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Dalam konteks perniagaan digital, kesantunan berbahasa amat penting kerana cara interaksi antara hos jualan dan pembeli boleh mempengaruhi persepsi dan kepercayaan pelanggan terhadap sesuatu jenama. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada siaran langsung Al-Haq Alpha Kosmetik di platform TikTok kerana jenama ini aktif menggunakan TikTok Live dan menerima interaksi yang tinggi daripada pengguna. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti ujaran yang mengandungi unsur kesantunan bahasa serta menghuraikannya berdasarkan pendekatan kesantunan 3 tokoh oleh Arina 2019. Baiklah, dalam bahagian aplikasi teori kesantunan, kami menggunakan pendekatan 3 tokoh yang mengetengahkan pandangan mantap daripada Profesor Emeritus Asmah Haji Omar, Profesor Datuk Dr. Awang Seharian dan tokoh budayawan Tenas Effendi. Pendekatan ini dipilih kerana pendekatan ini lebih holistik dan meneliti acuan dalam konteks interaksi perniagaan digital pada masa kini. Pertama, kita melihat kepada model Asmah Haji Omar pada tahun 2000 yang menekankan kesantunan kepada kesantunan asas dan juga kesantunan berkendala. Kesantunan asas merupakan panduan untuk masyarakat berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Melalui kesantunan berkendala, aspek seperti amat mempengaruhi pilihan strategi bahasa, termasuklah penggunaan kata ganti nama diri, mufrad dan jamak. Selain itu, strategi budiman yang menekankan keikhlasan dan strategi menyenangi iaitu satu tindakan berkomunikasi untuk menyenangi pihak lawan yang menjadi lawan bicara kita. Kedua, pandangan Awang Seharian pada tahun 2007 yang menekankan aspek kesantunan daripada segi kepatuhan kepada Tuhan dan nilai murni, atau lebih spesifiknya amar ma'ruf nahi munkar. Strategi beliau dibahagikan kepada 4, iaitu strategi salam, doa, komunikasi dan juga strategi syukur. Di sini, pandangan Awang Seharian yang menekankan strategi salam sebagai simbol kepada mendoakan kesejahteraan orang lain dan strategi komunikasi yang menuntut adab yang tinggi ketika berkomunikasi. Ini termasuklah elemen merendahkan suara, mengawal tempo bicara dan juga mengucapkan perkataan-perkataan yang baik sahaja, iaitu tidak memendekkan atau memanjangkan kalam secara sengaja agar mesej dapat disampaikan secara berhemah. Bagi tokoh yang ketiga iaitu Tenas Effendi 2011 digunakan untuk menilai kesantunan daripada kacamata adat dan budaya Melayu yang selari dengan Islam. Beliau menekankan kehalusan memilih kata ganti nama dan sapaan berdasarkan corak hubungan sosial yang terbahagi kepada 3 dimensi hala fungsian bahasa, iaitu bahasa mendaki, bahasa mendata dan bahasa menurun. Komponen ini sangat relevan kerana dapat mengukur bagaimana kelembutan tutur kata digunakan secara strategik bagi mengelakkan konflik dan menjaga air muka penonton. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bergerak kepada bahagian analisis dan perbincangan. Ciri kesantunan yang pertama yang dapat kami kenal pasti dalam perniagaan Al-Haq Alpha Kosmetik ialah sapaan pembuka interaksi yang sopan. Seperti dalam rajak ini, pembukaan interaksi yang sopan ini memainkan peranan yang penting dalam membina komunikasi yang harmoni, menarik perhatian penonton dan membina hubungan yang baik antara penjual dengan pelanggan.
Ucaran yang pertama ialah Assalamualaikum, hai korang. Ucaran ini dianggap santun kerana menunjukkan kesopanan dan hubungan yang baik dengan pelanggan ketika ingin memulakan sesi siaran langsung jualan. Pemberian salam mencerminkan nilai dan adab hormat dalam masyarakat Melayu, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Menurut Hasan Ali 2025, ucapan salam bukan sahaja berfungsi sebagai pembuka bicara, malah melambangkan doa dan kesejahteraan kepada pendengar. Selain itu, penggunaan frasa hai korang pula memperlihatkan unsur mesra dan santai. Oleh itu, gabungan pemberian salam dan sapaan santai ini mampu membantu mewujudkan hubungan komunikasi yang dekat dengan pelanggan. Menurut teori kesantunan Asma Haji Omar, ujaran ini menepati komponen ujaran santun melalui ungkapan bermakna. Ujaran Assalamualaikum membawa makna penghormatan dan doa kepada pendengar, sekaligus mencerminkan nilai dan adab masyarakat Melayu ketika memulakan komunikasi. Ucaran yang kedua ialah hai jemput masuk tengok produk terbaru kita. Ucaran ini dianggap santun kerana terdapat perkataan jemput yang mempersilakan seseorang secara sopan. Penjual tidak menggunakan arahan secara langsung seperti masuk sekarang, akan tetapi penjual menggunakan perkataan yang lebih lembut dan sopan untuk mempersilakan penonton untuk masuk ke siaran langsung seperti perkataan jemput. Ucaran ini menepati teori kesantunan Awang Sarian 2007 dari aspek peraturan pragmatik. Penjual menggunakan bahasa yang dapat menarik perhatian pelanggan untuk memasuki siaran langsung secara sopan dan tidak memaksa. Pemilihan perkataan seperti jemput menunjukkan strategi bahasa tidak langsung yang mampu menjaga perasaan pendengar dan air muka pendengar dan sesuai digunakan dalam konteks penjualan perniagaan secara dalam talian. Seterusnya, ciri yang kedua ialah penggunaan panggilan sopan dan mesra. Seperti dalam jadual ini, menunjukkan penggunaan panggilan sopan dan mesra yang diaplikasikan oleh promotor dalam perniagaan Alfa Kosmetik. Berdasarkan ujaran tak kisah akak, produk kita semua ready stock dan foundation ke skincare sayang menunjukkan penggunaan panggilan sopan seperti akak dan sayang dalam komunikasi penjual dengan pelanggan. Penggunaan panggilan tersebut mencerminkan sikap mesra serta membantu mengurangkan jurang komunikasi antara penjual dengan pelanggan. Selain itu, penggunaan kata ganti nama kita pula menunjukkan unsur kebersamaan antara penjual dengan pelanggan sekaligus menjadikan komunikasi lebih dekat. Kedua-dua ujaran ini dapat dikaitkan dengan teori Ternas Effendi 2010 tentang kesantunan dalam berbahasa. Menurut Ternas Effendi 2010, masyarakat Melayu sangat menitik beratkan penggunaan bahasa yang lembut, berhemah dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam sesuatu komunikasi. Dalam kedua-dua ujaran ini, penggunaan panggilan mesra menunjukkan usaha penjual untuk mewujudkan hubungan yang lebih rapat dengan pelanggan. Walaupun komunikasi berlaku dalam konteks perniagaan dalam talian, penjual masih mengekalkan unsur keramahan dan kesopanan ketika bercakap dengan penonton. Komunikasi seperti ini mampu menjaga hubungan sosial, mengelakkan konflik dan mewujudkan suasana interaksi yang lebih positif. Oleh itu, penggunaan panggilan sopan dan mesra dalam ujaran tersebut menunjukkan bahawa nilai budi bahasa dan kesantunan Melayu masih diamalkan dalam komunikasi perniagaan digital masa kini. Baiklah, seterusnya jom kita tengok ciri kesantunan yang ketiga, iaitu penggunaan ungkapan penghargaan dan pujian. Berdasarkan jadual 3, terdapat penggunaan ungkapan penghargaan dan pujian seperti terima kasih Karunyana buat payment dan memang sangat lawa kakak pakai. Ujaran ini menunjukkan bahawa penjual menghargai pelanggan serta memberikan pujian secara sopan. Penggunaan ungkapan seperti terima kasih dapat mewujudkan suasana mesra serta mengeratkan hubungan antara penjual dan juga pelanggan. Okey, dapatan ini selari dengan teori kesantunan Asma Haji Omar yang menekankan penggunaan ungkapan bermakna yang sesuai untuk menunjukkan penghargaan sekaligus mampu menjaga hubungan sosial antara penjual dan juga pembeli. Seterusnya, ciri kesantunan yang terakhir ialah penggunaan bahasa persuasif, sopan dan juga lembut. Berdasarkan ujaran-ujaran dalam jadual ini, penjual menerangkan fungsi produk dengan jelas, memberikan cadangan mengikut keperluan pelanggan dan menggunakan ayat seperti boleh tekan beg kuning serta boleh cek. Bahasa yang digunakan tidak memaksa, sebaliknya memujuk pelanggan secara halus. Keadaan ini bertepatan dengan pandangan Ternas Effendi dan juga Lakoff
yang menegaskan bahawa komunikasi yang lembut dan tidak bersifat arahan dapat mengekalkan keharmonian serta lebih mudah diterima oleh pendengar. Secara umumnya, pengacara siaran langsung produk Al-Hal Alpha Kosmetik sudah pun menggunakan bahasa yang sopan, mesra dan selari dengan teori kesantunan oleh Asma Haji Omar, Awang Sarian dan Tenas Afendi. Tetapi masih ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Mari kita lihat. Pertama, dari segi kualitas inti bahasa sopan. Dalam siaran langsung, kadang-kadang akan muncul komen-komen negatif dan soalan-soalan yang kita tidak jangka. Jadi, peniaga kena bijak dalam mengawal emosi, mengekalkan nada suara yang mesra dan tetap menggunakan bahasa yang sopan walau dalam situasi yang mencabar. Kedua, dari segi elemen bukan lisan seperti ekspresi wajah dan reaksi, senyuman, pandangan mata dan cara respon kepada penonton sebenarnya sangat penting. Ini bukan sahaja untuk menunjukkan lebih profesional tetapi juga untuk mencerminkan imej jenama itu sendiri. Menurut Tenas Afendi 2009, kesantunan bukan hanya terletak pada kata saja tetapi juga dapat dilihat melalui tingkah laku dan adab seseorang dalam berkomunikasi. Seterusnya, peniaga juga boleh mempelbagai strategi kesantunan. Artinya, menggunakan pujian yang sesuai, bahasa yang lembut dan gaya percakapan yang sesuai ikut situasi. Ini akan menjadikan komunikasi lebih menarik dan penonton lebih tertarik untuk menyaksikan siaran langsung tersebut. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa peniaga dalam siaran langsung Al-Hal Alpha Kosmetik memang sudah mengamalkan kesantunan berbahasa dengan baik melalui sapaan mesra, penghargaan dan bahasa persuasi. Ini membuktikan bahawa kesantunan bukan sekadar nilai budaya tetapi juga strategi penting dalam dunia perniagaan digital. Akhir kata, komunikasi